Orang yang rapat dengan kita di dunia adalah orang yang rapat dengan kita sejak dari alam roh. Sesungguhnya roh itu seperti pasukan yang berbaris ketika di alam roh. Jika dahulu mereka saling mengenal di alam roh, maka mereka akan berkasih sayang di dunia. Dan jika dahulu mereka saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih di dunia. Riwayat Al-Bukhari. Di dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir dengan sanadnya daripada Harim bin Hayyan yang berkata, aku mendatangi Uwais Al-Qarni, maka aku mengucapkan salam kepadanya dan sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Begitu pula dia belum pernah melihatku. Maka dia berkata kepadaku, Waalaikumsalam, ya Harim bin Hayyan. Kemudian aku berkata, daripada mana engkau tahu namaku dan nama ayahku, padahal aku belum pernah melihat engkau sebelum hari ini dan engkau pun tidak pernah melihatku? Uwais Al-Qarni pula menjawab, rohku melihat rohmu semenjak jiwaku berbicara dengan jiwamu. Sesungguhnya roh itu mempunyai nafas sebagaimana bernafasnya tubuh, dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu akan mengenali bahagian dari sebahagian yang lain. Mereka saling mencintai dengan anugerah Tuhan apabila belum saling berjumpa. Abdullah bin Mas'ud berkata, jika seorang mukmin masuk ke suatu majlis yang di mana pada majlis itu terdapat 100 orang munafik dan 1 orang mukmin, maka pasti ia datang sehingga duduk pada 1 orang mukmin tadi. Dan kalau orang munafik masuk pada suatu majlis yang di mana pada majlis itu terdapat 100 orang mukmin dan 1 orang munafik, maka sesungguhnya ia datang sehingga duduk pada seorang munafik tadi. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Malik bin Dinar berkata, tidak akan serasi 2 orang dalam 10 orang selain salah seorang daripada keduanya terdapat sifat yang sama daripada seorang lagi. Sesungguhnya jenis-jenis manusia adalah seperti jenis-jenis burung. 2 jenis burung tidak akan sepakat terbang bersama kecuali di antara keduanya ada persamaan. Lalu Malik bin Dinar meneruskan dengan mengatakan bahawa pada suatu hari beliau melihat seekor burung gagak bersama seekor burung merpati. Maka beliau hairan melihat akan perkara itu. Lalu beliau berkata, keduanya itu telah sepakat dan tidaklah keduanya itu dari satu jenis. Kemudian kedua ekor burung itu terbang dan rupanya kedua-dua ekor burung itu tempang kakinya. Lantas Malik bin Dinar berkata, dari segi inilah keduanya sepakat. Kerana itulah sebahagian ahli hikmah mengatakan, tiap-tiap manusia jinak hatinya kepada yang sama dengannya sebagaimana burung itu terbang bersama jenisnya. Dan apabila 2 orang bersahabat pada satu waktu dan dalam keadaan kedua-duanya tidak serupa, maka tidak dapat tidak suatu saat keduanya pasti akan berpisah.